hari ni kita breakfast. Sini makanan tak halal lah. So kita ambil yang veggie gitu. Apa tu? Gajah. Garam tu kelai hidung. Nampak tak? Nampak lah. Ui, masin. Ui, banyaknya. Ni view swimming pool time siang. Kita kat tingkat 10. View bandar-bandar gitu. Dia turun sendiri. Tadi duduk dalam tu. Basah lah. Asal turun, tadi nak duduk dalam walker stroller. Ushi. Mana boleh? Dalam ni nampak tu kakak tu renang dalam. Turun. Oh, ni tempat shower dia. Hari ni kita nak pergi naik boat. Okay, dah sampai dekat Safwan Taksin. Kita ambil exit 2. Jadi kita berada di Thailand. Apa ini? Halus je tiketnya. Kenapa turun ni beratur sampai ke sini ke? Pergi Ikon Siam. So tiket dalam tu. Attention, ça glisse là. Lah naik apa ni? Naik boat. On va lui donner 1000 et puis il va lui Sungai Chopraya. Pergi Ikon Siam. Wah, Naila. Wow. Dah sampai Ikon Siam. Ni malam-malam depan ni ada lampu show tau, macam dekat KLCC dulu. Wow. Ada One Piece. Ada super macam.
Monster kat dia punya ni. Macam dekat Bali. Ada elephant. Mana kat sini tu? Ni dah makan. Dia jual macam ni. Macam kat Hainan tu. Roti market. Ada lagi. Ada yang ini. Ni fish magnet. Nanti cantum-cantum jadi macam tu. Sampai kat peti ais. Pelik-pelik kan, sama macam kat TRS tu. Ni pun pelik, apa ni, angkasawan ke? Boleh ke masuk? Ada air ni. Tunggu luar lah. Dia gerak lah, tengok tu, dia bernafas. Nampak sini dia gerak, badan dia bergerak. Bernafas. Besar betul. Apple dia kat atas sama macam TRX punya design. Sama kot, lantai pun sama TRX. Ke diorang ada collab ni? Sama betul. Ini pun warna gold. Jom mandi, jom. Nak mandi tak? Apa tu? Unik-unik aja. Letter lah. Yang dekat ikon Siam. Wah, dah. Wah, siapa suka pop mic ni boleh datang sini. Kita tak minat lah, tapi kita tengok je lah.
Jom. Kita nak pergi kafe dia dekat atas. Bawah dia jual Mak punya barang atas kafe. Mananya? Sini. Oi. Mana apa tu? Patung. Jom sini sini sini. Jom sini. Tadi dia cakap kek je tak halal. Yang lain semua halal. Ada aiskrim, ada air. Oh, sini. Wow, so cute. Sini. Wow. Kalau masuk, dia bagi gelang macam ni. Gelang Mak Cafe. Ayo Mami. Baru boleh makan kat cafe. Naila sampai siku gelang kan. Mana green tea pistachio? Ais bukan? Oh tu croissant. Lagi satu. Kek tak boleh. 340 berapa? 40 lah. 340. Ah, 40 ringgit. Ni ambil aiskrim ni satu lah. Naila nak aiskrim. Ni aiskrim Naila dah sampai. Aiskrim strawberry. Main-main dia. Oh, belakang nampak bontot dia. Nampak ni. Jangan shake lah. Macam muka Naila. Naila nangis kan macam ni. Macam ni Naila nangis? Muka cebek. Kau mengawal belakang. Tak nak tawan. Tengok sikit. Yo, kita emosi. Oh, dia terbalik eh. Oh. Berapa harga dia ni? 134 dalam RM12. RM13. Wow. Ni RM13. depan dia. RM15 lah. Angkat biar nak tengok depan belakang. Tengok tunjuk depan. Kejap Mami nak tengok depan dia, belakang. Okay, thank you. Pegang elok-elok, pegang elok-elok. Pegang elok. Pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Jangan gambar. Baru bangun tidur. Tu ambil dekat Naila. Tu ada patung yang Gila sikit, nak sikit. Ui, tak je. Dah bagi saya tak gula sebab ni coffee latte ya. Atas dia foam tebalnya. Atas Sungai Chao Phraya. Nampak sungai Naila. Eva. Wow, cikgu nak pergi mana cikgu?
Starbucks dia. Wow. Main tengok atas dia. Wow, Starbucks dia. Besar betul. So sekarang kita nak pergi Wak Arun dari Ikon Siam. Seorang 40 baht. Ikut blue flag. Laju kan? Nampak tak laju? Ya. Sedap sikit. Morning. Tak boleh lah. Lagi 2 stesen nak ke Wak Arun. Saya hidup. Naila buat apa? Tak tidur kata. Kita benok nasi. Muatai. Sekarang kita pergi ke Raja Wong untuk satu session. Rajili, lepas tu Wak Arun. Yang ketiga yang atas tengah-tengah tu. Ya. Itulah pasal. Buat hari. Kenapa? Dah sampai Wak Arun. Oi, oi, oi. Bagian apa-apa lah. No. Tiket untuk masuk Wat Arun 200 baht surat. Ya. Counter tiket. Nanti dapat air. Sini. Panas, semua panas. Nak pergi sewa baju Thai kejap. Nah, sini cantik. Kita ikut aunty ni pergi kedai dia. Sewa baju 200 baht. Okey lah, standard price. Kita pergi kedai apa ni? ก็พี่เอาสีเข้มหรือก็สีอ่อนหรือจะเอาสีเข้มแค่เล่นที่ไอตัวใหม่อีกเดียวใช่ถ้าอื่นก็ต้องส่งมาให้มั่งก็สวยนะ Sewa baju kat kedai ni. Road Thai hujung lah juga kedai dia. Tengok ni. Yo, besar mai. Okay, so inilah dia punya outfit. Oh, ui, outfit dia. Okay. Inilah kedai dia. So untuk baju ni sewa dia 200 baht. Ini 250 baht. Bersamaan dalam RM25. Dekat RM30 lah. Okay lah. Jom masuk. Alhamdulillah. Ya. 看正在摄影师衬衫的人身上注意到这一点。
buat Arun. Tadi baru lepas hujan lebat betul. Hujan. Nak masuk sini seorang kena bayar 200 baht. Tadi mula-mula kita dah bayar. Lepas tu sini ada 4 penjuru. Semua sama je. Berdasarkan yang tengok lah. Semua sama lah. Cantik baju dia. So, sekarang kita nak pulangkan baju. Baju ni sewa 2 jam je. Tadi kita sewa 4.5. Sekarang dah pukul 5. Nak kat pukul 6. 6.30 kita pulangkan. Betul tak Nailah? Betul. Tak ada mood. Wah, malam dia pasang lampu. Nampaklah warna oren tu naik. So sekarang kita nak pergi Asiatik pula. Harga 40 baht juga seorang. So 2 80 budak tak kira lah so far. Ada ke tempat duduk? Tak ada. Rashini N7. Alight here for. Here. Icon Siam. Star Eye. Alight here for. Icon Siam Shopping Mall. Tianluo Tianji. Icon Siam. Icon Siam. For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. BTS site. Tengok tempat makan dulu. Tinggi betul. So ni antara kedai halal dekat Asiatik. Boleh search Ranakon. So kita nak makan pulut mangga, nasi goreng udang, baklava ayam. Sekarang Eva tengah makan. Si Naila tengah tidur. Inilah dia punya environment dia, cozy ya. Sejuk lah, beraircon. Wah, besar. Sebelah dia ada rumah hantu Ayo, apa tu hantu tergantung. Memang tidaklah pergi kan. Tu dia dah gerak lah. Dia gerak lah. Tengok apa? Hantu mana hantu? Ni, dah nak masuk ke? Apa ready dia buat?
Sebab hari ni hari biasa. Hari apa hari ni? Hari Khamis. Kita orang pergi hari biasa tu tak ramai orang sebab orang kerja kan. Basah. Sungai Chao Phraya. Best jangan lepak-lepak sini, babe. Wah, view lepak Best ni. Ni kalau kat KL dah penuh. Ni tak ada orang. KL kisah apa? Hari biasa ke hari kerja? Lepak je. Sudah penat. Balik kita naik boat je. Eva dah tidur, Naila baru bangun. Sekarang dah pukul 9.15. Dah sampai pergi 7-Eleven beli air, nak buat air panas. 30 baht. Air ni sedap gila. Air masak ni rasa berlemak teruk. Pura je nama Pura. Sumpah sedap. So dah beli dah air mineral. Kita pun dah sampai hotel. Nak balik tidur. Esok nak jalan jauh. Bangun awal. Jumpa esok guys. Bye bye.